Pada hari ini dalam tahun 1959, Yang Amat Berhormat Tuan Sheikh Ahmad bin Muhammad Hashim dilantik sebagai Menteri Besar Perlis yang baharu dalam satu istiadat yang diadakan di Arau Perlis. Watikah pelantikan beliau disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail, Raja Negeri Perlis. Buat pertama kali dalam sejarah negeri Perlis, seorang menteri besar dilantik selepas pilihan raya. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Putra dalam titah baginda mengingatkan barisan kabinet baharu ini agar mentadbir negeri dengan adil dan benar. Baginda juga menitahkan supaya segala salah faham sewaktu tempoh pilihan raya diselesaikan. Dalam ucapan balasnya, Yang Amat Berhormat Tuan Sheikh Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Putra kerana melantik beliau untuk mengetuai jentera pentadbiran negeri.